Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Rabbana atihim di'fain minal azab wal'anhum la'nan kabira. Hari di mana Allah mula balik, Allah mula panggil muka-muka manusia dalam neraka Allah. Waktu tersebut mulut-mulut masing-masing ini sebut ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Beruntungnya kalau sekiranya boleh balik mula ke dunia, kami ni akan taat mula kepada Allah dan kami akan taat apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Lalu kata mereka, wahai Tuhan kami ni masuk neraka ni tak ada sebab lain. Sebabnya kami ni ikut segala yang disuruh oleh pemimpin-pemimpin kami. Kami ni juga ikut segala ketua-ketua di kalangan kami. Yang menyebabkan ketua di kalangan kami ni menyesatkan hidup kami. Wahai Tuhan kami, katanya ahli nerakanya, tolonglah tambah 2 kali ganda ke pemimpin-pemimpin kami. Gandakan mereka tersebut azab dan laknatlah dengan selaknat-laknat yang paling besar untuk mereka tersebut. Surah Al-Ahzab ayat 66 hingga ayat 69. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dihormati Datuk Nasaruddin Daud selaku Esko Kerajaan Negeri Kelantan, yang dihormati Yang Berhormat Dr. Alias Abdul Razak selaku Timbala Pesuruhjaya, yang dihormati pengarah program Yang Berhormat Ustaz Muhammad Nur Hamzah, Barisan Kepimpinan Peringkat Negeri, yang dihormati Ustaz Waqni Azhar selaku Jadi Ketua PAS Kawasan, Kekanda Ustaz Nik Zawawi, Haji Saleh, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ambo pertamanya minta maaf banyak kerana sepatutnya bukan ambo kecek masa ni. Sepatutnya ambo kena kecek awal sikit pada Datuk Nasaruddin Daud. Tapi oleh kerana ambo terlewat sikit, habis di radio IKIM petang tadi, pergi ke lapangan terbang di Subang, kemudian hujan lebat pula. Bila hujan lebat, delay kapal terbang. Lebih kurang 8.30 baru tolak. Kemudian turun-turun saat ni, pecuk lalu daripada Kala Cepur saat ni, pakai mari lalu setempat ni. Walaupun sekalipun hamba bersyukur pada Allah kerana diberi peluang oleh Allah untuk mari sekali di Jetih ini, kawasan Kampung Raja ni, bagi sama-sama tunjuk bagaimana syukurnya kita pada Allah di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, yang disebut dengan nikmat iman dan Islam ini. Satu nikmat yang patut kita rasa bertuah dalam hidup. Kerana Allah tunjuk saya kita diberi yang disebut dengan nikmat yang besar ini. Nikmat yang disebut dengan Islam. Satu nikmat yang Allah ta'awi ke Donald Trump dipanggil. Satu nikmat yang Allah ta'awi ke orang lain.
Dalam banyak-banyak nikmat yang Allah bagi, Allah pilih kita. Diberi nikmat Islam ini sendiri. Bila Allah bagi Islam, kita jadi mulia. Jadi mulia kerana kita ni ada Islam. Tapi bila kita jadi mulia, bila kita boleh ikut segala apa yang disuruh dalam Al-Quran dan disuruh dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekadar kita Islam saja, tapi kita tak boleh nak ikut apa yang disuruh dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, kita masih lagi hina. Masih lagi dalam keadaan kita tidak ada kemuliaan. Mulia kita bila kita boleh ikut segala apa yang disebut dan diajar dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan naik kedudukan kita. Jauh daripada nikmat, daripada yang awalnya kita dapat nikmat iman dan Islam, Allah jadikan lebih sikit lagi, di mana kita boleh beramal dengan ajaran Islam ini sendiri. Sayangnya bila kita jatuh Khilafah Uthmaniyah tahun 1924 dahulu, umat Islam ni terpayuh nak bangun. Tak boleh nak balik semula. Kita nak buat ajaran Islam ni jadi susah. Susahnya bila pemerintah ataupun barat dia masuk, dia pecahkan dalam pemikiran setiap umat Islam. Dia ajar kepada di kalangan kita politik suku, agama suku. Pergi masjid jangan kecek mengenai politik. Politik satu benda yang terasing dalam hidup. Lepas tu, gapo hak kena buat? Kalau pergi masjid, kecek mengenai bab maya, bab puasa, bab darah kota, bab benda-benda hak dalam kehidupan harian. Cerita tentang mengenai negara, jangan kecek. Ni barak ajar. Start daripada jatuh Khilafah Uthmaniyah sampai ke hari ni. Susah kita nak buat. Nak buat dan nak ajar pada masyarakat. Dalam hidup ni, Islam ni, jangan ingat Islam ni hanya sekadar untuk kita maya puasa gitu saja, jangan. Tapi kalau kita sebut Islam, sebut saja kita Islam, kena masuk semua dalam Islam. Udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah Islam semua sekali. Bila kamu sebut Islam, kamu jangan ambil separuh dan kamu tinggal separuh yang lain dalam kehidupan kamu. Bila ambo kecek, salah satu benda ambo kecek dalam radio, ambo kecek sikit dalam masyarakat, ambo sebut tentang satu bab yang besar yang berlaku di kalangan masyarakat kita yang kita tinggal tengok. Itu yang disebut dengan mati. Ramai di kalangan kita ni, bila mereka mati, kebanyakan di kalangan kita ni mati dalam keadaan sesak. Mati dalam keadaan sesak ni jangan main-main. Satu benda yang paling kita taksir dalam hidup. Tiap kali mana kita maya, mesti mulut kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjuklah aku ke jalan yang lurus, ya Allah. Tapi kalau kita baca dalam Quran, kita akan dapati ramai di kalangan kita ni hak mati dalam keadaan sesak. Lagu mana mati dalam keadaan sesak? Kita baca dalam surah yang disebut dengan surah Al-Kahfi, misal contohnya. Para hadirin sekalian rajin sikit baca dalam surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Muhammad, mun tolong royak ke orang ramai tu, royak di kalangan kamu ni, nak tak kalau aku cerita ada orang yang bila dia mati masuk dalam kubur, kosong amalan dia ngadap depan Tuhan. Paling kanan tak ada amalan, paling kiri tak ada amalan, tak ada gap satu. Akhsarina a'mala, orang yang rugi dalam amalan hidup dia. Gap faedah kita hidup dalam keadaan duit banyak, bila kita mati masuk kubur, masuk neraka lalu. Gap faedah dalam hidup kita ni? Kalau kita hidup dalam hidup kita ni duit banyak, harta benda banyak, tapi bila kita mati masuk dalam kubur, tahu-tahu masuk neraka lalu. Anak-anak cerdik, berim boleh, misal contohnya. Berim pun boleh. Tapi masuk kubur, masuk neraka lalu. Tak ada faedah satu. Gak hidup kita ni, kita kena faham, hidup kita ni bukan sekadar kita nak hidup atas dunia je. Hidup kita ni kena hidup sampai ke akhirat. Depan kita ni, ada banyak lagi alam yang perlu kita lalui. Lepas pada kita hidup di atas dunia, metal lagi kita hidup dalam kubur. Sekejap je lagi. Bila kita tidur,
Tak ada jaminan kita boleh hidup balik. Kita tidur ni, metal lagi ni. Bila kita nak tidur ni, tak ada jaminan kita boleh hidup balik. Katakanlah Allah tak hidup dah kita. Mati dah kita. Kita tanya balik, padahal aku ada lah ni, nak masuk dalam kubur, nak pergi minta dengan Tuhan esok bangun di pada mahsyar, nak minta syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Gak kalau kita baca dalam ayat Quran ni, Allah bila sebut saja orang yang masuk dalam kubur kosong amalan, Allah jawab tu. Allah jawab lalu, apa yang jadi kosong amalan? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang biarkan hidup di atas dunia ni sesat sepanjang mana dia hidup atas dunia. Sesat ni bukan masuk ajaran Yahpingnya weh. Sesat ni bukan sekadar ya kita hidup dalam keadaan kita masuk ajaran sesat ya dah. Ulama-ulama bicara, apa yang jadi sesat? Dalam hidup kita ni boleh jadi sesat juga dalam hidup. Ulama-ulama bicara, lagu mana jadi sesat? Katanya ulama, yang pertama sesat dalam pegangan. Orang kita silap pegang. Silap pegang dalam hidup. Bila sebut pegangan ni, maksudnya keyakinan dalam hidup. Akidah dia sesat. Mana sesat akidah? Keyakinan dia pada Islam. Tak yakin dengan Islam. Orang kita ni tak percaya dengan Islam. Dia sebut, dia ingat ke Islam ni maya puasa sekadar untuk sekadar tu sebut. Ya, dah. Islam ni siapa perikat, semua dalam hidup kita terlibat dengan Islam. Pas kita masuk tandah, kita terlibat dengan Islam. Kita masuk jamban tu, bila-bila kita masuk jamban tu ada Islam ke tak ada? Ada. Bila-bila kita ni, pegang anak kita ni ada Islam ke tak ada? Ada. Setiap benda yang kita buat ni, semua terlibat dengan agama. Tak ada benda yang tak terlibat dengan agama. Bila kita buat satu benda, ada dosa pahala, ada syurga neraka. Tapi dalam baksa benda, orang kita silap sungguh. Silap apa dia? Silap dalam berpegang, dalam politik, bukan politik Islam. Ni kebanyakan di kalangan kita mati dalam keadaan tak yakin dengan politik Islam. Tak percaya. Alhamdulillah, di Malaysia kita ni, ada lagi tok guru. Orang-orang alim, duk ajar, sebut. Alhamdulillah, tambah di negeri Terengganu ni pula, kita ada lagi tok guru, Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Sebut dia ajar pada kita. Hidup ni jangan pisah di antara kehidupan dengan politik. Politik dengan agama jangan pisah. Kalau kita sebut politik suku, agama suku, apakah orang yang terlibat dengan politik tak terlibat dengan dosa pahala? Orang yang terlibat dengan politik, dia tak termasuk neraka ke kalau tak kena raya? Ayat Quran yang kita baca, contoh hamba baca di awal-awal tadi. Allah cerita, hari Allah panggil muka-muka di kalangan manusia. Yauma taqallabu wujuhuhum finnar. Hari Allah duk panggil muka manusia dalam neraka ni. Lalu ketika Allah panggil manusia dalam neraka ni, mulut masing-masing kata apa dia? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Allah moleknya kalau boleh hidup mula atas dunia, nak ikut mulalah, taatlah pada Allah dan nak ikutlah Rasul. Lalu mulut mereka kata, qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Tuhan kami ni jadi sesak ni tak ada sebab lain. Atas dunia ni kami ikut pengikut, kami ni jadi pengikut-pengikut. Kami jadi orang jun nurut siapa? Nurut pemimpin kami. Siapa pemimpin kita? Hak kita pakoh tu lah. Hak kita pakoh tiap-tiap kali 5 tahun sekali. Inna ata'na sadatana wa kubara'an. Kami ikut pemimpin kami dan juga pembesar di kalangan kami. Sayangnya fa'adalluna sabila. Dia sesatkan kami dalam jalan hidup ini sampai kami mati dalam keadaan sesat. Sebut pula bila-bila duduk dalam neraka tersebut pada Tuhan, Rabbana atihim di'faini minal azab. Wahai Tuhan kami, tolong ganda 2 kali ganda azab lah pada pemimpin kami. Ganda. Dia minta ganda, dia diri duduk dalam neraka. Dia diri duduk dalam neraka dah. Minta dengan Tuhan ni, Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Allah, ganda 2 kali ganda azab pada pemimpin kami. Bukan sekadar ganda, wal'anhum la'nan kabira. Laknatlah mereka dengan selaknat yang paling besar dalam hidup mereka tersebut. Para hadirin sekalian, alhamdulillah pas ni
Parti Islam Malaysia PAS ni dijaga oleh para alim ulama. Alim ulama jaga. Dalam keadaan jaga bawa apa dia? Bawa Islam. Kita tengah bawa Islam. Ada orang sehari dua ni dia sibuk kata apa berubah dah lah ni lepas pada Tok Guru ni Aziz tak ada dia sebut. Ramai orang dia sebut gitu. Kita tanya balik, berubah gapo? Gapo hak berubah dah lepas ya? Lah ni gapo hak berubah dah lepas? Hak berubah mung, bukan apa. Mung hak dak berubah. Dok guna nama-nama Tok Guru ni Aziz. Dok sebut nama Tok Guru ni Aziz. Kalau Tok Guru ni Aziz ada, mesti Tok Guru ni Aziz bersama dengan kami. Ada orang sebut demikian. Waktu mana Tok Guru ni Aziz ada pun demo buat pecah dah. Demo buat perang ada. Waktu mana Tok Guru ni Aziz ada ni, demo buat perang ada. Pasma, bila ada? Tok Guru ni Aziz ada lagi. Nak jadi kau GHB, nak jadi kau siapa perikat Parti Koli ni dipanggil. Waktu tersebut Tok Guru ni Aziz ada dah. Dalam keadaan Tok Guru ni Aziz ada dah pun muat hamlah dah dia panggil. Muat perangan dah. Perangan ni bukannya perangan waktu mana Tok Guru ni Aziz tak ada dah. Muat perangan waktu mana hujung usia Tok Guru ni Aziz. Kalau nak tanya Tok Guru ni Aziz sekali dengan demo, kita tanya balik, habis anak beranak ni? Adalah seorang dua anak beranak hak pelik-pelik sikit ni. Tapi nak sebut anak beranak, habis tak ada seorang pun sekali dengan demo tak ada. Demo kata mepi, siapa 15 kali nak mepi. Mepi. Allah, bukan demo seorang nak sebut mepi. Nak gambar dan mepi ni orang tak boleh jadi hujah pada demo mepi seorang. Tapi kita nak sebut setakat ni PAS tak pernah berubah. PAS masih lagi dengan keadaan ya bawa Islam. Bila kita bawa Islam, dosa kita lawan Islam. Bila orang bawa Islam, lalu ni tengah bawa Islam ni, bukti kita bawa Islam kat mana? Siapa DAP tak setuju dengan kita? DAP tak setuju dengan PAS ni, punca apa dia? Punca PAS nak laksanakan syariat Islam lah. Bila PAS nak laksanakan syariat Islam di negeri Kelantan, tiba-tiba DAP keluar terus daripada Pakatan Rakyat. Apa dia keluar? Bapa jadi DAP keluar? Waktu mana dulu demo boleh setuju, lah ni demo keluar bapa. DAP keluar ni, siapa kata pada Tok Guru kita? Macam-macam gaya DAP kata pada kita. Gak ada pula hak nak ngikut. Jadi sebut dengan DAP. Bapa yang jadi gitu? Bapa yang DAP keluar? DAP keluar tak ada sebab. Kerana dia benci dengan Islam ni naik mula. Bapa? Kerana DAP tahu. Kalau PAS laksanakan syariat Islam, padahal tak ada kaitan langsung pun dengan DAP di negeri Kelantan. Kelantan ni tak ada kaitan langsung DAP dengan yang disebut dengan DAP ni sendiri. Pelaksanaan syariat Islam tak terlibat dengan orang bukan Islam. Hanya terlibat dengan orang Islamnya. DAP nampak kalau sekiranya PAS ni laksanakan syariat Islam, lalu banyak benda selesai masalah. Dan ramai orang bukan Islam akan mula masuk Islam berbondong-bondong lepas pada ni. Bukti kita boleh tengok jelas. Allah yarham Tok Guru. Waktu mana dia mula-mula meretah negeri Kelantan. Dia jaga negeri Kelantan saja. Bila dia meretah negeri Kelantan, dia minta tukar sistem perbankan. Jangan simpan lagi duit dalam bank-bank konvensional. Mari kita letak dalam bank Islam. Bila letak dalam bank Islam, habis bank-bank lain pakat mari jumpa dengan Tok Guru. Allah yarham Tok Guru. Tanya Tok Guru, nak nego gapo kami ni? Kami nak nego gapo kalau dah semua duit akaun kerajaan negeri masuk dalam akaun bank Islam ni, kami tak boleh nak nego. Tok Guru jawab senang je. Tok Guru kata senang. Dia mau buka akaun Islami, kami masuk mula dalam akaun tersebut. Mula daripada situ, Maybank mula buka akaun Islamic Bank. Kemudian bank-bank ni mula buka. Bank Bumi Putra pun minta, CIMB pun minta. Minta. Akhirnya Hong Leong pun Islamic Bank juga. Hong Leong pun masuk Islam juga senang cerita. Padahal jelas-jelas dah bank Hong Leong ni kafir senang cerita. Tapi dia tengok Islam ni comel rupa-rupanya. Islam ni comel. Bila Islam ni comel, maka dalam keadaan demikian
nescaya orang akan mula masuk dengan cara Islami. Dan di waktu ini orang mula ikut dengan apa yang dibawa dengan cara Islam ini sendiri. Buat contoh yang lain, sistem gadaian Ar-Rahnu sebelum daripada ni banyak pajak gadai konvensional. Tapi bila arwah Tok Guru ni mula tunjuk kita boleh buat ni, kita boleh buat dengan cara Islam ni, lalu dibuat Ar-Rahnu, sistem gadaian Islam. Tutup habis kedai-kedai Ar-Rahnu yang lain, kedai-kedai pajak gadai hak biasa ni. Kenapa dia? Kerana orang nampak comel. Ia disebut dengan sistem gadaian Islam. Demikian yang lain, hamba tak ada nak sebut sesat pada malam ni. Tapi hamba nak sebut, bila tunjuk Islam ni comel, maka menyebabkan lepas pada tu kohorama masuk Islam ni sendiri. Kita buat contoh baru ni, kita beripung di RUU 355 baru ni. Berapa ramai orang bukan Islam, mari tengok cara orang Islam. Ada seorang hamba Allah daripada Bintulu, daripada yang disebut daripada Sarawak ni mari, bukan Islam mari. Dia tengok orang maya, RUU 355 tu, dia tengok orang Islam maya, dia dayak. Dalam keadaan dia tengok tu, tika tengah-tengah maya tu, masuk rakaat yang kedua, ketiga tu, turun hujan lebat. Orang tak gerak, maya juga, sujud juga pada Allah. Titik air mata dia kata. Titik air mata, tubik air mata tiap. Allah, dia kata, gininya orang Islam ni saya ke agama dia, tak gerak langsung. Suka dia tengok. Dia kata ada seorang pocik tu mari tegur dia. Tepuk baru dia, apa ya tiap? Dia kata tak ada gapo dia kata. Tak ada gapo ni, bila-bila kesak air mata dia, nak gambarkan lagu mana, sukanya dengan Islam ni. Gaklah ni, kita tanya, patut apa yang hak lain, pakat tubik. Kerana ramai yang ada di kalangan mereka mula dalam keadaan yang masing-masing tolak Islam ni sendiri. Sebab tu kita kata kita tak cara. Kalau demo tak sesuai dengan Islam, kita tak akan sama dengan demo. Kita sebut demikian. Dan kita yakin. Allah dah sebut dah. In tansurullaha yansurukum. Wa yusabbit aqdamakum. Kalau mu tolong agama Allah, Allah akan tolongmu. Wa yusabbit aqdamakum. Dan Allah tetapkan pendirian kamu. Bila dekat nak mati tu, dia ngucap molek-molek. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana apa dia? Kerana mu yakin dengan Islam dalam hidup ni, ni je cara hidup yang benar yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita hidup dengan cara ajaran agama. Satu kita sebut kita tak takut terik ni. Terik ni insya-Allah pilihan raya ke-14 ni, kalulah kita sampai peringkat kita kata demo nak lari habis, gilah kita sebut. Tapi kita ada gagasan sejahtera kita insya-Allah. Ada NGO dan ada parti ikatan, ada lagi orang nak pada tunjukkan kebaikan dan keadilan Islam ini sendiri. Hamba di Selangor, misal contohnya. Di Selangor sendiri. Ada orang kata, lagu mana dengan Selangor? Bapa yang tak tubiknya? Bapa yang tak keluar tu daripada kerajaan negeri? Kita kata tak, kerajaan negeri yang ada lah ni masih lagi dalam kerajaan negeri Pakatan Rakyat. Ada pun parti orang ni mari nyepeng dia panggil. Mari nyepeng je. Dia bukan menang sahabat, dia buat lari belakang kerusi kita. Sebagaimana dia buat lari dahulu. DAP pernah buat lari kerusi. Kemudian kita tengok PKR di Perak penuh lari kerusi. Gapah ni ada juga. Ustaz yang berhormat Ustaz Datuk cerita sebentar tadi. Lagu mana dia buat khianat. Buat khianat ni bukan sekadar dia buat khianat. Lari dengan ikat kerusi kemah-keming tubuh badan. Lari dalam, kita sebut lari, boleh lari lah dunia ni. Tapi dia mati sembah dalam kubur, tahulah lah ke mana. Kita orang lepas tak halang, memang kita tak halang. Kau ada di kalangan kita halang? Tak ada, kita tak halang. Kita ni nelah bahu-bahu ni. Nelah dada-dada ni manjat pokok. Letih kita. Dalam keadaan kita nak bawa Islam ni letih, penat. Tiba-tiba dia mau lari. Lari pula, lari 4 kali 100 pula tu. Lari beraninya lari. Kita kata kita tak halal dunia akhirat. Lagi mana mu tak buat balik mula kerusi itu, lagi tu aku tak halal. Menjawab depan Tuhan esok. Kerusi ni bukan main-main. Kita keluar daripada duit-duit orang yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan negeri Selangor sekarang ni bukan negeri yang disebut dengan Pakatan Harapan, tidak.
Negeri Selangor, negeri Pakatan Rakyat. Ditubuhkan di negeri Selangor tu daripada hasil kemenangan waktu mana pilihan raya ke-13 dahulu. Dia kata-kata siapa bila siapa mengistihar yang disebut dengan boba dewadung, barulah kita akan lepas pada ni kita serah balik kerusi. Tapi kalau selagi mana tak istihar, kita tak akan keluar. Pas di negeri Selangor kita tegahkan, negeri ni negeri yang kita menang sekali. Negeri kita menang sekali. Tapi oleh kerana puak-puak mung pujuk, ada 2-3 orang yang kena pujuk ni lari keluar daripada kita ni sendiri, lari dengan kerusi-kerusi ni, kita kata yang ni kerana jahat demo. Kerana demo jahat, kita kena bertahan juga. Kalau tidak kerana kita bertahan, lama dah gugur negeri Selangor tu sendiri. Jadi oleh demikian, kalau tanya pada hamba, terutama dalam badan perhubungan PAH negeri Selangor, insya-Allah kali ni kita minta orang Islam di negeri Selangor semua sokong PAH, insya-Allah. Bila orang Islam di negeri Selangor bagi sokong PAH, insya-Allah kita akan dapat lihat bagaimana PAH pula meretah negeri Selangor, insya-Allah. Datuk Guru dah istihad dah. Ada 4 buah negeri kita akan tawar, insya-Allah. 4 buah negeri ni Terengganu kita harap. Terengganu ni kita minta. Dan Allah, kita harap Allah makbulkan doa kita kali ni. Yang kedua, kita akan tahan ke Kelantan. Kelantan wak marilah cerita balak ke, cerita orang asli ke, nawak belaka dia panggil. Cerita-cerita ni, wak kena kita. Yang ketiga kita sebut negeri Kedah, insya-Allah kita akan cuba tawar. Dan negeri Kedah kita dalam usaha, dan nampak dah riak-riak kemenangan di negeri Kedah, insya-Allah. Dan yang keempat, Tok Guru dah istihad dah. Negeri Selangor, insya-Allah kita akan menjadi menteri besar pula di negeri Selangor, insya-Allah. Bagi peluang pada Islam. Bila bagi peluang pada Islam, kita akan dapat keadilan dan keindahan Islam. Kita cabar di negeri Kelantan tu, lebih kurang 20 tahun, 23 tahun dah meretah negeri Kelantan. Mana kita wakil nak ke duit rakyat? Tak ada. Hak tentu demo wakil nak ada. Hak demo wakil nak ada. Oleh kerana demikian kita sebut, bagi peluang pada Islam merentah, kita akan tunjukkan lagu mana keadilan Islam dan lagu mana kecantikan Islam. Dan insya-Allah mudah-mudahan bila kita boleh tunjuk keadilan dan kecantikan Islam, Allah Subhanahu wa taala akan berbagi kemenangan pada kita. Dan kita yakin dengan janji yang Allah Subhanahu wa taala janji pada kita, in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.